Hai, saya Syahmid. Ya betul, saya pernah menjadi seorang anggota bomba selama 8 tahun. Macam mana saya jadi anggota bomba? Pada masa tu kita orang tengah ataupun saya tengah menjalani National Service NS ataupun lebih dikenali sebagai PLKN di sini. So pada masa tu Syam kena dipilih untuk serve sebagai seorang ahli bomba. So Syam suka kerja tu dan Syam buat keputusan untuk menjadi ahli bomba untuk kejaya sepenuh masa. Kenapa berhenti? Sebab pada tahun 2014 selepas Syam berlakon dalam drama pertama Syam iaitu Aryan Narus, Syam mula dapat banyak tawaran untuk berlakon di Malaysia. So pada masa tu Syam kena buat keputusan lah, sama ada nak jadi anggota bomba ataupun nak jadi pelakon sepenuh masa. Dan Syam ambil keputusan untuk jadi anggota untuk jadi pelakon tu sebab kena tinggalkan kejaya Syam. Pengalaman yang tak ada dilupakan, sebenarnya banyak kes-kes yang kita orang pergi, tapi dalam banyak-banyak pengalaman yang susah nak dilupakan sebab di masa Syam jadi seorang bomba dulu, kita banyak pergi kes di mana orang-orang yang dah berusia, diorang duduk sendiri dan diorang meninggal dekat rumah di mana tak ada orang tahu sih. So kenapa benda tu kita rasa macam dekat sangat? Sebab apa? Kita kalau bayangkan satu hari kita macam tu, ataupun saudara mara kita, orang yang kita kenal macam tu meninggal kat rumah sebab dia duduk seorang. Orang tua-tua ni rumah yang disediakan oleh kerajaan yang memang khas untuk diorang ni, agak rasa kesian lah kalau benda tu jadi pada diri kita. Jadi tu pengalaman yang Syam tak boleh lupakan sebab banyak sangat kes-kes macam tu yang Syam pernah pergi, di mana dah meninggal 2-3 hari dah start bau, jiran komplain ada bau busuk apa semua, baru bomba datang. So bayangkan kalau benda tu jadi kepada orang-orang yang kita kenal ataupun jadi kepada diri kita sendiri, tu mungkin anda boleh ambil itu sebagai satu iktibar, pengajaran untuk diri sendiri, untuk sayangilah orang-orang yang sayangi diri kita, ya.